Datuk. Kes adik Zara ni, kita boleh karah pilihan raya Sabah. Dah gila ke kita nak ambil ringan? Betul tak? Berapa ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang bersuara minta supaya siasatan ni disegerakan. Sampaikan PMX pun bersuara. Berapa kali PMX bagi jaminan tidak ada siapa pun yang akan dilindungi, tak kira lah dia besar mana kuasa sekalipun. Kalau ada lah bukti mereka ni terlibat, mereka akan didakwa. Kubur pun digali balik tu. Kalau tak ada arahan daripada PMX untuk pastikan bahawa kes ni betul-betul disiasat dan pihak yang terlibat, tak kira lah siapa pun dihadapkan ke muka pengadilan, takkanlah sampai kubur pun gali balik. Betul tak? Kena faham tu. Orang cukup sensitif bila kubur gali balik ni, kan? Tapi nak pastikan keadilan dapat diberikan pada adik Zara Khairina, nak pastikan dapat keadilan. Dan orang yang tak ada otak ni, kita jatuhkan hukuman yang setimpal, Saya pun tak boleh faham macam mana budak-budak sekolah ni boleh kepala gila macam ni. Orang lain pun bergaduh juga, orang lain pun ada bully juga. Tapi kalau dah sampai ke tahap boleh masukkan, ini seperti mana yang diperkatakanlah, saya tak nak ganggu proses siasatan, boleh masukkan satu manusia dalam washing machine ni, saya rasa dah too much. Hanya orang gila je buat kerja ni, Hanya orang yang ada niat membunuh je buat kerja ni. Ini bukan satu benda yang dikata, ini bukan bully lagi tau. Ini bukan bully, ini membunuh. Kalau sumbat orang dalam washing machine, paru-paru orang tu ada air, maknanya dah sumbat orang tu dalam washing machine, letak lagi air. It's too much. Kalau aku jadi hakim, aku tak simpan dalam Juvana punya lokap. Aku hantar terus pergi lokap betul. Kalau dah kerja membunuh ni, jawapan dia tali gantung juga. Kalau dalam Islam pun, ambil nyawa ni dibalas dengan nyawa. Betul-betul gila.